Ni ke motor yang budak-budak indie minat sangat tu? Yamaha PG1. Jom kita review. First sekali, dari segi design, kalau korang tengok Yamaha PG1 ni dia menggunakan gaya scrambler dengan lampu bulat dia dekat depan tu. Okey, tayar dia pula dual purpose tau. Korang boleh bawa dekat jalan raya and korang boleh bawa off-road juga. So dia memang nampak klasik lah, tak nampak macam Kapca yang biasa. Okey, tadi saya cakap motor ni boleh dual purpose kan untuk dekat jalan raya dengan off-road. Sebab apa? Sebab jenis tayar dia ni tayar off-road tau. And dekat rim dia juga menggunakan rim lidi. Dari segi enjin, Yamaha PG1 ni menggunakan 114cc fuel injection. Memang tak laju, tapi dah cukup selesa dah untuk korang yang nak bawa harian, nak jalan-jalan dekat rumah, memang dah okey. Okey, motor ni dia dah design klasik tau. So of course lah, dia punya meter pun dia menggunakan meter analog klasik. Untuk tangki minyak motor ni pula tak besar mana pun, 5.1 liter je. So dalam sebulan dalam RM40. Kira motor ni jimat minyak jugalah. Okey, kalau korang berminat, motor ni pun banyak colour lain juga tau. Motor ready stock, korang isi form dekat beg biru sekarang. Kita free delivery seluruh Semenanjung Malaysia. Rebate kedai pun kita ada bagi juga.